Best ke pakai Oppo A6 Pro ni? Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall. Mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, balik kembali lagi. Kalau korang tengah cari phone harian yang bateri besar dan tahan lasak dan jenama Oppo, aku suggest ambil yang ni, Oppo A5 Pro. Yang mana telefon ni ada semua ciri yang aku cakap tadi. Macam mana rupa pada telefon ni? Jom tengok aku unboxing. So guys, ini dia Oppo A6 Pro 5G, iaitu telefon yang tahan lasak daripada Oppo dengan beberapa perkara yang telah dipertingkatkan pada telefon ni. Antaranya bateri, dia punya charging, dia punya ketahanan memang aku suka. Jadi dengan harga yang tawarkan ni, so jom kita tengok macam mana isi dalam. Untuk packaging, yes, dia datang dengan macam ni sahaja. Yang mana-mana model untuk Oppo, untuk flagship, bukan flagship lah, maksud aku macam entry level ataupun mid range, dia akan datang dengan macam ni lah. Jadi kita tengok apa isi dalam ni. Oh ya, sebelum tu yang aku dapat ni ialah Coral Pink. Boleh nampak kat sini dia ada tulis Coral Pink. Ni kat belakang nampak tak? Yang 8GB, 256GB. Ini 8GB RAM dan storage dia 256. So Coral Pink, kita tengok macam mana color Coral Pink ni. So kita buka. Buka ni. Okay, so presentation dia kat sini. Dia punya casing lah aku rasa kot. So casing, ini phone dia. Size kecil je size dia, tapi macam best je size macam ni. So aku letak dekat tepi dulu. Korang akan dapat dalam ni adapter, dia punya kabel dan dia punya SIM injector. Aku suka susunan pada dia punya aksesori yang Oppo bagi ni. Memang nice lah, tersusun cantik je macam ni. Kita tengok adapter pula. So ini adapter dia 80W. Ini 80W super watt. 80W super watt. Tripping. Aku memang sukalah tripping macam ni. Sebab dekat Malaysia ni mudah nak guna. 80W. Okay. Yang korang akan dapat, dia punya kabel. Ini kabel Type A to Type C. So aku tak buka, aku tunjuk macam ni saja. Standard kabel yang korang akan dapat dalam phone. Dan ini SIM injector. So itu yang korang akan dapat pada phone ni. Jadi tak sabar. Oh lupa, yang dalam ni kita tengok apa yang korang akan dapat dalam ni. Okay, so akan dapat guideline dan dia punya warranty dalam ni. Dan dapat dia punya casing yang jenis transparent macam ni. Okay lah, transparent macam ni, sebab korang akan dapat warna yang pada body tu lebih jelas. Okay, kita cuba sekejap lagi. Bagi aku simpan sekejap. Okay, jom kita tengok hero kita, Oppo A6 Pro 5G. Kita buka ni. Seal dia memang nampak premier lah. Nice. Warna pink dia nice. Okay, ni. Ini body dekat belakang. So dekat back panel belakang ni korang dapat pink. Dia bukanlah totally pink semua. Dia ada macam gradient dia sikit kat atas ni. Dan dia ada corak macam aura. Macam bunga pun ada, macam aura pun ada, macam air tu. Boleh nampak. Okay, ada tulisan Oppo dekat sini. So dia punya bang kamera. Susunan dia memang nice. Aku rasa macam cantik juga susunan macam ni. Dapat dua lens, 1, 2. Dan ini punya flash dekat sini. Dia punya bang kamera. Dan dia punya bang kamera dia ni tak keluar, macam sikit saja kan. So lebih protect lah dekat sini.
Dan saiz dia memang nice lah. Bagi aku saiz untuk tangan aku ni memang nice lah. Macam pegang iPhone lah, lebih kurang. So dekat tepi dia macam ni. Dia curve kat sini dan button on, button off. Dia punya volume button. Dekat atas ni macam ni. Dan dekat tepi dia macam ni. Dan dekat belakang ni macam ni. Okay, dekat belakang ni jadi kita nak buka, kita nak tunjuk berapa yang korang boleh masukkan SIM card dekat sini. Okay, untuk Oppo A6 Pro, korang boleh masukkan satu. Dekat belakang ni pun dua. Dan ataupun pilihan memory card. Boleh masukkan antara SIM card ataupun memory card dekat sini. Jadi ini dia punya screen, dia punya kamera. Jadi bagi aku on jap. Dan antara point pada telefon ni ialah dia punya bateri, dia punya ketahanan. Sebab ketahanan dia antara yang tahan lasak dalam kategori Oppo. So guys, aku dah on phone ni. Jom kita tengok sikit dia punya barang dalam. So first kita tengok dia punya refresh rate. Okay, untuk refresh rate kau boleh dapat 120Hz. Ini 120Hz. Apa lagi? Kita tengok sistem ni, about device. Okay, untuk Oppo A6 Pro 5G dia menggunakan MediaTek Dimensity 6300. Dia punya bateri 6500. Dia punya ni korang boleh extend lagi. Ni boleh extend 8GB RAM lagi. So size screen ialah 6.5 inci. Sebab tu aku kata screen dia tak besar dan tak kecil, just nice. Aku sukalah size macam ni. So ini okay, macam tu. So untuk telefon ni aku akan buat video tentang ketahanan, tentang bateri, performance. Untuk siapa telefon ni sesuai, adakah untuk daily ataupun untuk korang yang suka outdoor. Jadi stay dekat next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Battery Mobile. Dan kalau korang berminat dapatkan Oppo A6 Pro, aku dah sediakan link dekat bawah. Jadi kita jumpa next video. Battery Mobile, your gadget solution.